So dulu saya tak pandai berubat, tapi sekarang ni sebabkan saya terpaksa belajar berubat. Saya belajar dengan Info Muqtar. So saya boleh berubat, tapi orang terdekat je lah, orang family. Saya punya ilmu tu dan Info nak kata dah, ini untuk bantu family, bukan untuk rawat orang lain, bukan. Untuk family, untuk kecemasan untuk you, untuk family. Dia ajar manzil je. Cuma manzil disanatkan daripada Rasulullah, turun kat dia sampai ke saya. Okey. Manzil je. Manzil tu dalam 20 muka surat lebih kurang. Penat juga nak baca. Kalau malas saya baca, kadang saya baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Baqarah yang page pertama tu. Lepas tu saya buka baca ayat kursi, lepas tu 3 kul. Lepas tu saya akan tarik tempat yang jin tu akan ada. Pesakit kan, beritahu lah kat mana sakit kan. Dia pegang, tarik lah. Kat itu kita tak nampak. Oh, dia memang akan rasa kat mana tempat sakit. Tekan situ, kita masih baca sakit lah. Masa tempat tu bersarang. Okey. Tak nampak, susah sikit lah. Tekan, sakit, saya akan tekan sini, saya akan cakap, jin ni lurus lah. Selalu bila saya cakap, di pengalaman sekurang tak, minta maaf sampai sini ustaz-ustaz tengok saya memang pengalaman sekurang. Ni saya buat untuk family saya je. Tekan-tekan, saya kata sini ke? Sini, sakit betul-betul, sini. Tak pegang, saya kata, aku nak kau keluar dari kerajaan 3 je. Kau tak keluar, kau mampus. Jin ni lurus. 3, 1, 2, keluar sekarang. 3, tak payah. Tapi ada jin degil. Kita ni bukan orang beriman sangat. Jin pun ada pangkat. Oh ya. Tiba-tiba cerita jin. Dia sama macam manusia perangai dia. Jin pangkat. Ada jin yang kita baca ayat kursi, dia sambung. Anak haram betul. Ustaz. Ustaz boleh dengar kot. Tak, kita boleh dengar. Saya jadi macam bergetar tangan. Hayam betul. Saya baca mazhir dia bersambung. Kita jadi insecure. Bila insecure tak yakin, bacaan kita tak syak mah. Saya tak hafal. Mazhir saya buka kat dalam phone je. Saya memang save tak sampai sekarang. Jin tu pula hafal. Dia bersambung. Kau hajar betul.